Ingat jemaah, ketika kita ziarah kubur, ni ingat semua ni, apabila kita ziarah kubur, maka buatlah seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam ziarah kubur. Jangan buat amalan-amalan yang bercanggah daripada syariat Islam, dan jangan buat amalan-amalan yang direka-reka walaupun kita kata niat kita baik. Kerana niat yang baik, wa kam min muridin lil khairi lam yusibah, kata Abdullah bin Mas'ud. Berapa ramai orang yang menginginkan kebaikan tapi tak betul dan tepat caranya. Mungkin kata kita baik tapi belum tentu baik menurut Allah dan Rasul. Kalaulah baik, timbul soalannya, Nabi SAW tahu tak benda tu baik? Kalau kita katakan Nabi tahu, lah kalau Nabi tahu, kenapa Nabi tak ajarkan kepada kita? Bermakna kita menuduh Nabi SAW khianat, tak menyampaikan risalah dengan penuh. Kalau kita katakan, oh Nabi tak tahu, bermakna kita merasa lebih hebat daripada Nabi SAW. Jadi apa guna asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apa gunanya? Guna Rasulullah itu adalah untuk diikuti, bukan untuk disaingi. Oh Nabi buat cara Nabi, aku buat cara aku. Ini bukan orang Islam. Islam adalah berserah diri dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tunjuk ajar Nabi SAW. Maka ziarah kubur, ziarah seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tak perlu mereka-reka amalan sampai-sampai buat kumpul-kumpul, baca Quran di kuburan. Bahkan ada yang pakai kelambu lagi, siap berhari-hari bermalam, ada pelita lagi, nanti makan-makan di sana. Ada yang buat seperti ini.